disebutkan man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di. Sesiapa yang buat mencontohkan sesuatu perkara yang tak elok, amalan-amalan syirik atau amalan-amalan bercanggah daripada sunnah Nabi SAW, dia yang pemula, dia pengasas, lalu dia berhenti mungkin kerana mati. Kalau berhenti kerana taubat tu lain cerita. Ni berhenti kerana mati, maka dosanya dia buat dapat dosa dan orang yang mengikuti selepasnya dapat dosa. Begitu sebaliknya, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Tapi kalau orang buat amal baik, amal yang baik di sini bukan baik menurut saya, tapi baik menurut Allah dan Rasul. Baik menurut saya belum tentu baik menurut jemaah. Jadi baiknya amal soleh itu dilihat adakah ia betul-betul masuk dalam kategori baik dalam pandangan Allah dan Rasul. Kalau ya, siapa yang buat lalu kemudian dia meninggal, lalu diteruskan kepada orang selepasnya dan dia pengasas, maka pahalanya mengalir kepadanya tanpa mengurangi pahala orang yang selepasnya sedikit pun. Sekarang kita buat kajian ni jemaah. Masa buat kajian ni kan ada pendengar. Pendengar ni banyak ni, kemudian di MM channel ada, di masjid yang Al-Husna ada, dan kita tak tahu siapa di antara mereka yang mengamalkan. Kemudian ada seorang di antara mereka tersedar, dibawanya isteri dia atau suami dia, kita kembali pangkal jalan kita dah jauh sangat. Akhir taubat dia. Lepas taubat, dibawanya pula anaknya. Anak kita ni daripada nanti tak jadi anak berguna, kita masukkanlah dia ke pondok. Dimasukkan anaknya ke sekolah agama. Ternyata anak tu memang smart, bijak dan berpotensi. Ternyata jadi orang hebat dan jadi ulama besar dan punyai jemaah yang ramai, mungkin ratusan ribu. Itu pahala semua mengalir kepada siapa? Yang mengasas majlis ilmu di Al-Husna, walaupun tak saling kenal. Hanya itu saja. Termasuk juga panitia-panitia, pengurus-pengurus, termasuk juga yang mendermakan harta, min ghairi ayang kusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Itu jemaah.